Ya, Waalaikumsalam. Dah. Dah sampai dekat pejabat zakat. Petang ni, appointment Abah dengan doktor. Selesai semua nanti, saya bawa Abah pergi. Ya. Waalaikumsalam tu. La ilaha illallah. Aisyah, Aira, Abah cakap apa tadi? Jangan lari kan? Kan dah langgar atuk tu. Alah, tak apa. Budak-budak. Biasalah tu. Ni. Atuk ada bagi. RM1 untuk sedekah. Dan ni lagi satu. Bubur dalam tung tu. Anak-anak ni umur berapa? Apa dah? Ya, anak-anak ni umur berapa? Yang kakak 7 tahun. Yang adik tu 5 tahun. Kakak tu sekolah dah lah. Anak ni nama apa? Yusri. Yusri. Ada parut besar tu. Kenapa tangan tu? Tak ada apa. Kemalangan lah sikit. Kecil-kecil dulu. Mesti sakit kan waktu tu. Tapi tak apalah. Kadang-kadang sakit ni dia bagi pengajaran kita untuk kita lebih hati-hati untuk masa depan. Kalau tak sakit, kita tak tahu. Dulu pakcik pun... Saya kena pukul. Saya kena pukul dengan ayah saya. Biasalah. Budak-budak kan. Adalah buah sikit. Tapi perlu kau pukul saya sampai macam tu sekali? Ayah saya ni baran. Pantang silap sikit. Tangan semua naik. Ayah Yusri ada lagi ke? Ada. Dia duduk dengan saya lah ni. Mak dah tak ada dah. Kami lah dia beradik. Pakai-pakai duduk giliang jaga ayah. Allahu Akbar. Baik sungguh hati apa semua tu. Walaupun ayah hampa agak garang, panas baran. Tapi ya, Alhamdulillah. Masih ambil tanggungjawab tu. Ayah sakit. Tak beban kau jaga ayah macam ni? Beban. Tu dah jadi amanah dan tanggungjawab kami adik-beradik untuk jaga dia. Mak pun dah tak ada. Arwah mak juga dah pesan. 2001 counter 2. Ya, Encik, boleh saya bantu? Saya nak bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Okey, boleh. Untuk makluman Encik lah, sekarang kami di Lembaga Zakat Negeri Kedah sangat menggalakkanlah untuk bayar zakat secara cashless ataupun atas talian. Zakat Kedah sekarang kita tengah buat kempen Jom Sedekahlah sehari RM1 dan juga wakaf kilang padi. Kalau Encik ada rezeki lebih tu, kami sangat alu-alukanlah untuk turut sama menyumbang. Boleh, Ya? insyaAllah. Ya. Okey, tak apa, kita teruskan dengan zakat dulu. Ya. Jom. Kita balik.